Ni apa yang minta ni. Okay guys, selamat petang lah. So hari ni Abai turun dekat Sungai Sempit. Air pasal tinggi guys. Start surut dah. Pukul 4 start surut. Abai turun petang kat dekat sini. Hari ni pagi Abai turun dekat depan Sapura. Beli udang hidup. Tak jadi guys. Saya ikut pun tak dapat. Adalah berapa ekor kena tarik tapi tak lekat. Video pagi tak jadi. So Abai turun petang kat sini guys. Sungai Sempit. So umpur sarang dia, udang hidup tak ada. Memang Ironman dah semua dah habis dah udang. Abai dapat umpur sarang je lah kita try hari ni. Mana tahu ada tanda, kita try. Jom guys, setting dulu. Ok guys, Abai dah setting dah. So pakai dua mata. Mata saiz 14 guys. Ikat sendiri je, Apollo. Tadi tu lah kedai Ironman tutup. Abai pun tak beli, buat sendiri je. So kita try guys. Harap-harap ada hasil. Air laju juga ni. Ok guys, second setting pun sama juga. Mata saiz mata saiz 14. Dua mata guys. Kita try. Harap ni pada hasil guys. Dekat. Yang tu jauh sikit, ni dekat. Try. So dua setting dah. Tengok guys. Makan guys. Dah air pasang. Laju juga air ni. Oh ada. Ikan duri. First try ikan duri guys. Tak apalah. Cuba lagi. Ok guys, rod kecil biasa boleh pakai mata Apollo. Hari ni Abai ikat sendiri je. Try tengok. Mata saiz 10 guys. Pun sarang juga. Pakai 3 mata. Kita try. Harap-harap adalah hasil. Dekat-dekat dah. So hari ni kita setting 3 rod. Tadi dia dapat apa? Ikan duri pula. Tak apa, kita setting je guys. Apa yang dapat tu rezeki. Kita try saja. Gerut-gerut. Saiz juga. Gerut tu pun dah tarik guys. Baru dapat gerut-gerut seekor. Gerut ni dah tarik dah. Kena air surut lagi kan. Air tinggi lagi ni. Kalau air surut pun nampak dua.
Ni apa yang minta ni. Okey, tempat pipi. Oh, ada sampan, ada sampan. Kita gulung sikit, ada sampan. Laju tu. Ada sampan, ada sampan. Pergi bawang ujung sana kan. Kalau ada sampan kena gulung. Okey. Boleh. Ada awal sampan. Okey. Ada guys tempat pipi. Sekok tempat pipi. Mantap lah. Dia. Jom try lagi. Saiz juga. Kiri lagi. Ada. Lagi satu pun tarik ya. Sekejap. Okay, kenapa ni? Oh. Vulkan. Duri lagi. Tarik tak rasa. Tapi ada juga tanda sekok. Buang dekat ada, buang jauh-jauh tak dapat. Try lagi. Ada lagi. Apa ni? Duri lagi. Tarik dia kuat. Terlekat. Okay, selagi kita cuba lagi sekejap lah. Dah 7 dah. Selagi try dalam 15 minit, kita balik. Tapi monyet banyak lah. Dalam ni, terpokok sana. Ni depan ni. Biasalah tempat dia orang. Cuba lagi sekejap lagi. Kita ada balik. Okay guys, dah 7.15. 2 rod apa dah simpan. Dah target last ada strike apa-apa. Tak ada guys. Kita tunggu dalam 20 minit. Tak ada. Tadi last ikan gelama. Okey last. Okay, kita kemas dulu guys. Kemas.
Tak makan lah. Jom ke mana dulu? Okay guys, video hari ni sampai sini saja. So Abai nak balik. Abai datang pukul 5. So dia bagi juga guys berapa serat. So padu jugalah. Bukan kumpau. Ada apa? Tanda ada, kerut-kerut ada, lama ada. So tebal pipi pun dia bagi guys. Tadi dapat duri dengan bukan tu boleh lepas lah. Abai tak ambil lepas. So ni hasil kita hari ni guys. Tebal pipi, kerut-kerut bolos. Gerak-gerak lama dengan tanda seekor. Tebal pipi. Tu saya sikit. Dah cukup dah. So pagi tadi Abai pergi kumpau. So petang Abai nak turun buat video lah. Bukan kumpau ada guys, tapi tak berapa cantik video. Abai tak ada buat video. So petang Abai turun pot ni memang padu guys. Kalau tahu pagi turun sini kan. Tapi tak apalah. So datang tu dibagi berapa ekor. Dah cukup. Memang sudah. Jom kita balik dulu. Kita jumpa next video guys. Dah cuaca dah malam ni. Jom balik dulu.